boleh berlaku satu senario, US pun akan menceraikan diri daripada nak sustain negara Israel ni. Sekarang pun kita tengok beban yang ditanggung oleh US untuk sustain apa yang Israel nak ni kan, secara kewangannya, secara image-nya, kan, secara politiknya. Beban yang sebenarnya kalau ikut logik American punya logik pun merugikan, tapi sebab ada Christian evangelist di US, maka lobby daripada Christian evangelist ni dan siapa-siapa yang naik ni pun banyak dipengaruhi oleh Christian evangelist, maka sebab itulah dia keep on helping. Tapi ramai penganalisis dah sebut pun, this Christian evangelist they will not last. Berapa banyak sokongan Christian evangelist ni, berapa lama orang takkan cabar this kind of ideology ataupun religion, hatta di US sendiri. Sebab most US ni sebenarnya it's not even religious. Now even if we go to the line yang tengok zaman moden pun sebenarnya melihat perkara ni ke arah kejatuhan. So terpulanglah, nak ambil mana-mana line of argument, kita boleh membuat satu kesimpulan awal bahawa apa yang digambarkan sebagai kejatuhan Israel itu adalah perkara yang orang kata apa, benar secara rasionalnya dan juga benar secara wahyunya. Kesimpulan awal lah. Dan mungkin perlu kepada, mungkin kalau orang nak argue boleh lah kan, tapi kita boleh nampak macam itulah secara kasarnya.